Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 pengurusan kurikulum yang bertemakan guru kompeten digital dalam menjana kurikulum yang dinamik. Pembentangan ini akan merujuk secara khusus kepada kandungan portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mengenai dasar-dasar serta kesan pelaksanaan kurikulum di sekolah menengah, matlamat dan dasar, mengkaji dasar sedia ada dan matlamat kurikulum berpadukan portal rasmi Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur ILPKL serta kementerian. Kita mulakan dengan dasar utama yang pertama iaitu kurikulum sebagai kurikulum kebangsaan. Menurut portal KPM, kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan di bawah Watan Kerajaan 1967. Ini bermakna status kurikulum adalah setara dan saling melengkapi dengan kurikulum akademik. Ia bukan sahaja aktiviti atau pilihan yang sekadar pengisi masa lapang di sebelah petang. Dari sudut digital, harus memahami aspek perundangan ini supaya dapat merangka program yang benar-benar berstruktur, mempunyai objektif pembelajaran yang jelas dan memanfaatkan alatan digital untuk mendokumentasikan setiap aktiviti sebagai bukti pematuhan dasar kebangsaan ini. Baiklah, kita akan beralih pula ke dasar utama yang kedua iaitu meletakkan kewajipan penyertaan murid. Setiap murid sekolah menengah atau sekolah rendah tanpa mengira aliran wajib mengambil bahagian di dalam ketiga-tiga unit utama. Di sinilah cabaran besar bagi pihak sekolah untuk memastikan 100% enrolment murid tercapai. Di era digital ini, kompetensi digital guru sangat kritikal untuk mengurus dasar ini. Guru boleh membina sistem pendaftaran dalam talian yang sistematik pada awal tahun bagi mengelakkan pertidihan data serta menggunakan hamparan digital untuk memantau murid yang belum mendaftar. Kecekapan ini penting kerana merekod penyertaan murid ini yang penting memberi kesan langsung kepada masa depan serta melalui markah merit PAJSK. Ini memainkan peranan 10% kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA. Baiklah, kita akan beralih pula pada dasar utama yang ketiga iaitu kewajipan pelibatan guru. Sebagai seorang pendidik, pelibatan guru dalam kurikulum adalah wajib berasaskan status kita sebagai pejabat awam. Guru bukan sekadar hadir sebagai pemerhati atau pengawas keselamatan tetapi sebagai mentor yang memandu hala tuju kelab. Sebagai guru yang kompeten digital, tanggungjawab ini boleh dipertingkatkan lagi. Guru boleh menyediakan bahan rujukan digital, menguruskan komunikasi kelab secara profesional melalui platform mesej serta menerapkan kaedah penyampaian yang kreatif demi memastikan dasar KPM ini dilaksanakan dengan penuh accountability. Kehadiran dan sumbangan guru dinilai secara rasmi dalam penilaian bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PBPP. Baiklah, dasar utama yang keempat iaitu fasa penubuhan dan pentadbiran unit. Fasa mutlak, pengetua atau guru besar bertindak sebagai penolong pendaftar sekolah dengan kuasa meluluskan penubuhan dan pembuaran suatu unit. Semua unit kurikulum yang bergerak di sekolah mesti mendapat kelulusan rasmi daripada pengetua selaku penolong berdaftar. Setiap unit wajib mempunyai perlembagaan, senarai jawatankuasa dan pelai perancangan tahunan yang diluluskan. Prosedur penubuhan ini memerlukan dokumentasi yang ketat seperti kertas kerja, perlembagaan kelab dan minit guru yang mempunyai kompetensi digital. Pentadbiran mesti mengikut garis panduan surat pengeliling ikhtisas yang dikeluarkan oleh KPM. Di sinilah kelebihan guru yang mempunyai kompetensi digital. Proses dokumentasi yang dahulunya renyah dan menggunakan banyak kertas kini boleh diuruskan secara digital melalui sistem pengurusan fail awan cloud storage. Ini memudahkan proses semakan kelulusan dan pemantauan oleh pihak pentadbiran sekolah secara tulus dan pantas. Dasar utama kelima menekankan prinsip sukan untuk semua dan integrasi nasional.
mengutamakan penyertaan beramai-ramai mass participation berbanding elitism yang hanya memfokuskan murid yang berbakat sahaja. KPM mahukan aktiviti kokurikulum terutamanya sukan menjadi ejen penyatuan kaum utama di Malaysia seperti yang terkandung dalam SPI bilangan 17/2000. Matlamat ini bukan sekadar melahirkan atlet elit untuk menang peringkat tetapi mahu semua murid bergerak aktif bersama-sama. Melalui integrasi digital, guru boleh merancang aktiviti supaya murid-murid bergerak aktif bersama-sama. Melalui perancangan aktiviti yang berbentuk pertandingan hybrid atau kempen kecergasan digital sekolah di mana semua murid boleh menyertainya dan dari rumah atau kelas masing-masing. Ini membuktikan bahawa dengan kompetensi digital, dasar penyertaan beramai-ramai dan perpaduan kaum ini dapat dicapai dengan lebih meluas dan dinamik. Ini juga dapat menjadikan peluang yang sasa kepada semua murid untuk merasai pengalaman bertanding dan bekerjasama. Pada slide ini, saya telah memaparkan matlamat kokurikulum dengan merujuk kepada kerangka ILPKL. Matlamat ini secara asasnya bersandar kepada 3 tonggak utama. Tonggak pertama ialah pembangunan holistik. Aktiviti luar bilik darjah direka membentuk bukan sekadar untuk mengeluarkan peluh tetapi berfungsi mengimbangi aspek mental, rohani, jasmani dan emosi pelajar. Melalui aktiviti berpersatuan, kita secara tidak langsung menyemai rasa keinsafan, kesedaran terhadap agama dan mengukuhkan kepercayaan kepada Tuhan dalam diri setiap murid. Tonggak kedua pula ialah integrasi dan bakat. Slide ini menunjukkan bahawa kokurikulum merupakan medan terbaik untuk meruntuhkan tembok pemisah antara kaum dan latar belakang sosial murid menerusi pergaulan yang sihat. Di samping itu, platform inilah tempat terbaik untuk kita sebagai guru mencukil minat serta bakat terpendam murid sama ada di dalam bidang kepimpinan, sukan maupun kesenian di luar bilik darjah. Sekaligus membina hubungan dua hala yang harmoni antara institusi sekolah dengan masyarakat tersekat. Tonggak yang ketiga pula ialah pembentukan disiplin dan watak. Kita mahu melatih disiplin ke diri murid melalui pematuhan peraturan, ketetapan masa dan etika pasukan. Apa yang menarik, matlamat ini menekankan pembentukan budaya yang gembira. Ini bermakna suasana kokurikulum mestilah seronok agar kita dapat membentuk suasana sekolah yang berwatak dan mempunyai identiti yang unik. Bagi merealisasikan matlamat yang saya telah sebutkan tadi, di era moden ini, pemantapan kompetensi digital guru adalah satu kemestian, terutamanya dalam aspek tadbir urus. Slide ini memperincikan bagaimana pengurusan digital kokurikulum dapat dilaksanakan secara sistematik melalui 3 aplikasi utama. Yang pertama sekali, penerapan sistem kehadiran QR. Pengurusan cara lama menggunakan buku not fizikal seringkali membuang masa perjumpaan dan terdedah kepada risiko kehilangan data. Dengan menggantikan sistem manual ini kepada imbasan kod QR pantas, murid hanya perlu mengibas kod menggunakan penanti dan data kehadiran digital akan terus direkodkan dalam masa beberapa saat sahaja. Kedua, pemanfaatan penyimpanan awan atau cloud storage. Sebagai guru kompeten digital, kita bertanggungjawab memastikan segala fail dokumentasi seperti minit mesyuarat, kertas kerja projek dan laporan aktiviti mingguan disimpan secara berstruktur dan kemas di dalam platform seperti Google Drive atau OneDrive. Ini bukan sekadar menyokong usaha kelestarian alam sekitar, tanpa kertas, paperless, malah memudahkan data diakses pada bila-bila masa oleh pihak pentadbir. Terakhir sekali ialah perekodan PAJ Skateboard Pusat. Penggabungan elemen digital dalam pengiraan markah automatik adalah salah satu transformasi yang besar. Langkah ini secara drastik dapat mengurangkan ralat pengurusan manusia iaitu human error
semasa memasukkan markah merit, sekaligus menjamin ketulusan data pencapaian murid yang akan digunakan untuk kemasukan ke peringkat pengajian tinggi pada masa hadapan nanti. Seterusnya, mari kita alihkan pandangan kepada aspek pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Keberkesanaan sesuatu aktiviti itu bergantung kepada bagaimana guru mengimbangi antara pengisian teori, modul interaktif serta aktiviti berasaskan teknologi. Mari kita lihat pembahagian pertama iaitu teori dan modul interaktif. Pengajaran teori kokurikulum tidak lagi boleh dikekalkan dengan kaedah chalk and talk yang pasif. Guru yang kompeten boleh menggunakan platform kolaborasi seperti Padlet untuk membolehkan murid melakukan aktiviti pembentangan idea atau hasil aktiviti kumpulan secara berkala. Bukan itu sahaja, penilaian teori yang untuk unit beruniform seperti sejarah penubuhan atau undang-undang keselamatan boleh disampaikan secara santai melalui kaedah gamifikasi menggunakan platform quizzes atau Kahoot. Bagi aspek amali pula, guru boleh menggalakkan pembelajaran kendiri melalui penyediaan pautan video tutorial yang berkualiti, seperti demonstrasi ikatan tali atau pertolongan cemas di YouTube. Ini membolehkan murid mengulang kaji amali mengikut rentak keupayaan masing-masing. Seterusnya pula, bahagian kedua memfokuskan kepada aktiviti berasaskan teknologi. Bagi memastikan pelaksanaan kokurikulum kekal relevan dengan zaman yang moden ini, sekolah perlu berani memperkenalkan sub-unit baharu yang inovatif, contohnya penubuhan kelab e-sukan atau e-sports, serta memperkasakan kelab robotik dan STEM di bawah komponen persatuan. Langkah proaktif ini penting demi memupuk literasi peranti dalam kalangan murid, sekaligus menyediakan barisan pelapis generasi muda yang mampan dan bersedia menepani revolusi industri 4.0 dan 5.0. Secara tidak langsung, tugasan-tugasan berbentuk teknikal ini melatih minda murid untuk menguasai kemahiran penyelesaian masalah secara digital. Satu kriteria yang amat dituntut dalam pasaran global pada hari ini. Slide ke-11 ini membawa kita kepada persoalan yang penting. Apakah impak proses digitalisasi ini kepada murid? Jawapannya adalah pembentukan 3 aspek kompetensi insaniah murid yang utama. Aspek pertama ialah kepemimpinan, leadership. Apabila guru mengagihkan tugasan portfolio kepada ahli jawatan kuasa kelab dan memberi mereka ruang untuk menguruskan mesyuarat secara digital, murid belajar memikul tanggungjawab. Mereka dilatih untuk mengendalikan bilik mesyuarat maya, menyusun agenda dan menguruskan ahli secara profesional pada usia muda. Aspek kedua pula ialah memupuk daya tahan dan kreativiti. Melalui tugasan luar bilik darjah, murid diasuh untuk menyelesaikan konflik secara matang dan meningkatkan kemahiran berkomunikasi sesama rakan sebaya. Kreativiti mereka juga dapat dicetuskan apabila guru memberikan tugasan penghasilan poster, hiasan atau montaj promosi kelab menggunakan aplikasi reka bentuk grafik moden seperti Canva. Aspek ketiga pula ialah kolaborasi dan kerja kumpulan melalui pendekatan pembelajaran berasaskan projek, iaitu Project Based Learning (PBL). Murid dipaksa keluar daripada zon selesa mereka. Mereka perlu bekerjasama secara hybrid, iaitu melalui perkongsian idea secara maya dalam fasa perancangan dan seterusnya bersemuka secara fizikal semasa fasa pelaksanaan projek kelab. Sinergi hybrid ini membentuk jati diri murid yang fleksibel dan dinamik. Slide ini menerangkan di mana kita menekankan asas utama kebajikan murid, iaitu kesedaran kesihatan diri. Matlamat ini membuktikan bahawa kokurikulum bukan sekadar platform teknikal tetapi instrumen penjagaan kesihatan murid yang menyeluruh. Pertama, melalui pendidikan pemakanan, guru boleh mengambil peluang dalam perjumpaan unit sukan dan permainan untuk menyelitkan ilmu pemakanan sihat berasaskan panduan suku-suku separuh daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
Dengan menggunakan bantuan visual seperti infografik interaktif, mesej kesihatan ini dapat disampaikan secara lebih santai dan boleh dihadam oleh murid. Kedua pula ialah dari segi kesejahteraan minda. Tekanan akademik di dalam bilik darjah kadang-kala memberi kesan negatif kepada kesihatan mental murid. Oleh itu, kokurikulum berperanan sebagai medium pelepasan stres iaitu stress relief. Aktiviti yang menyeronokkan membantu merembaskan hormon endorfin sekaligus membina emosi positif dan mengurangkan kegelisahan murid. Ketiga, keberkesanaan ini diperkukuhkan lagi melalui integrasi teknologi sukan untuk menarik minat generasi masa kini. Guru boleh menggalakkan murid menjejak tahap aktiviti fizikal mereka semasa seperti semasa aktiviti latihan merentas desa atau acara sukan sekolah. Dengan menggunakan aplikasi yang moden dalam kesihatan digital popular seperti Strava atau aplikasi pengira langkah Step Counter yang sedia ada di dalam telefon masing-masing. Ini memberi kesedaran konkret kepada murid mengenai data kesihatan fizikal mereka secara langsung. Slide 13 ini memaparkan data empirikal yang membuktikan impak positif transformasi digital ini terhadap keberkesanaan penglibatan murid. Graf bar yang dipaparkan menunjukkan perbandingan prestasi pengurusan yang sangat ketara. Mari kita analisis data ini bersama-sama. Apabila sekolah mengekalkan kaedah pengurusan kehadiran secara tradisional, manual, purata kadar kehadiran murid hanya berada pada tahap yang memuaskan, iaitu sekadar sekitar 65% sahaja. Hal ini berlaku mungkin disebabkan oleh kaedah perjumpaan yang kurang menarik dan pengurusan masa yang kurang cekap. Walau bagaimanapun, lihat pada bar yang kedua. Apabila guru mengaplikasikan sistem QR dan elemen gamifikasi, data mencatatkan peningkatan mendadak yang sangat luar biasa, iaitu melonjak naik sehingga ke paras 95%. Ini adalah bukti nyata bahawa gabungan antara teknologi pengurusan yang pantas dan aktiviti berbentuk permainan interaktif berjaya menarik minat dan memotivasikan murid untuk hadir ke kokurikulum secara lebih konsisten. Seterusnya, bar ketiga menunjukkan kadar penghantaran laporan digital sukan yang berjaya mencapai tahap yang tinggi, iaitu sebanyak 88%. Data ini menunjukkan dan juga membuktikan bahawa tugasan dokumentasi digital yang mudah dikendalikan bukan sekadar meringankan beban kerja guru, malah memudahkan murid juga untuk menghantar tugasan dan juga laporan tugasan mereka dengan penuh tanggungjawab. Baiklah, kita akan beralih pula kepada perbandingan pengurusan kurikulum. Daripada aspek penilaian, rekod dan kehadiran, baiklah, kaedah tradisional kita akan menggunakan buku log fizikal iaitu ia akan memakan masa yang lama dan berisiko untuk koyak ataupun hilang. Kita akan gantikan pula dengan kaedah kompeten digital iaitu menggunakan kod QR, Google Forms dan rekodan automatik dalam pangkalan data supaya tidak akan hilang atau rosak dalam masa hadapan nanti. Baiklah, kita akan beralih pula pada penyimpanan dokumentasi iaitu kalau ikutkan dengan kaedah tradisional, fail kertas di bilik kurikulum sukar diakses dengan segera dan memakan masa untuk pencarian. Dibandingkan pula dengan kaedah komputer digital yang menggunakan cloud storage iaitu Google Drive, akses pantas 24 jam secara hybrid. Baiklah, pengisian markah PHK pula secara kaedah tradisionalnya kira secara manual iaitu risiko ralat manusia yang tinggi. Kita akan beralih pula kepada kaedah komputer digital iaitu formula sistem pangkalan data digital automatik dan telus. Berikut merupakan formula sistem pangkalan data digital automatik dan telus bagi kegunaan masa depan, iaitu fasa 1 ialah latihan, meningkatkan kompetensi digital guru melalui bengkel Google Suite dan sistem pengurusan awan. Fasa 2 infrastruktur, penyediaan kod QR, unit persediaan pangkalan data PJSK dan akses Wi-Fi sekolah. Fasa ketiga, pelaksanaan, integrasi gamifikasi seperti quizzes, sistem kehadiran digital dan penjejaan sukan bermula. Fasa keempat iaitu penilaian, analisis data, kehadiran dan prestasi murid secara digital untuk tindakan susunan sekolah.
Ini juga dapat menjimatkan kertas dan meningkatkan produktiviti seorang guru dan murid. Sebagai kesimpulan, analisis dasar daripada portal KPM menunjukkan bahawa kurikulum mempunyai matlamat yang sangat murni demi keseimbangan murid. Apabila elemen ini digabungkan dengan kompetensi digital guru, keberkesanan pelaksanaannya akan mencapai tahap maksimum. Kita bukan sahaja mahu memenuhi syarat berkeliling, tetapi mahu melahirkan generasi masa depan yang sihat, berdisiplin dan berdaya saing global. Ini juga akan menghasilkan generasi sekolah yang seimbang dari segi jeri, sihat fizikal, cerdas minda dan sedia mendepani cabaran masa depan. Menurut falsafah pendidikan kebangsaan FEK, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Slaid rujukan ini merupakan sumber utama pembentangan saya, khususnya portal rasmi KPM, bagi memastikan semua data berkenaan dasar dan kesan pelaksanaan kurikulum ini adalah sahih dan tepat. Sekian, terima kasih.